Okey, ni bahagian dalam. Ni dah ada pencahayaan. So yang ni nampak dia tak tahu mana nak pergi, ni terhalang. Pertumbuhan dia ni terhalang. Kan ni, terhalang tak guna, kita kena buang. Okey, saya buang. Dah ada masuk sini cahaya. So yang ni pun sama. Ni, buang. Ni macam mana? Ni sepatutnya dibuang. Keras ni. Batang ni keras. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Keras. Tak selembut dahan mangga. Ni okey. Alright. Saya nak ke belah sana pula. Tengok belah sana macam mana. Sini nampaknya okey. Yang bawah-bawah tu, yang halus-halus tu, kita buang lah. Sebab dia macam ni. Ni halus sangat ni. Okey. Dia terlindung cahaya. Kita buang je. InsyaAllah ada hasil nanti. Okey. Tak ada masalah. Belah sini dah okey. Semua pergi ke sana. Okey. Nampak. Dah cantik lah. Okey. Kita tak buang. Tak adalah proning heavy kan. Tapi proning sikit-sikit lah. Jangan sampai apa. Ni saya buang. Kenapa saya buang yang ni? Kenapa saya buang ni? Dia akan pergi, tak tahu mana pergi, terhalang dekat sini. So dia tak dapat cahaya, dia tak dapat nak membesar. Jadi kita simpan tak guna. Jadi dahan dia jadi kecil. Yang terbaik kita selesaikanlah masalah dia. Cara dia macam tu lah. Okay, dahan yang tak lepas, dahan tersangkut. Macam ni, dahan tersangkut ni, terhalang. Okay ni. Saya kena buang. Okay.